Terima kasih buat moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Aceh. Apa khabar? Okey, pada pagi ini saya akan membicarakan tentang kerja saya yang bertajuk Trilogi Berpetualang ke Aceh, Travelog Meraut Akar Jati Diri. Okey, kalau kita lihat secara umum, kembara ini adalah sebahagian daripada naluri manusia. Manusia adalah orang yang suka mengembara. Dan tadi pun kita dengar sampai di Perlis dan sebagainya, ciri orang Aceh pun suka mengembara. Dan saya rasa dalam buku ini pun penulisnya mengatakan, iaitu Razi Syafi'i, yang saya pilih sebagai travelog yang saya pilih sebagai teks untuk dikaji ini, menyatakan bahawa Aceh itu adalah akronim. Akronim daripada A itu Arab, C itu dari China, E itu dari Eropah, dan H itu dari Hindi. So dia kata orang Aceh itu adalah satu bangsa di mana berlakunya pertembungan. So itu adalah maklumat yang saya dapat daripada buku ini. Tak tahu benar atau tidak, tapi saya lihatnya sebagai satu pendekatan kreatif oleh penulis untuk menemukan kita saya rasa daripada pengamatan saya itu adalah sesuatu yang agak sinonim dengan masyarakat Aceh. Baik, travelog ini adalah satu genre sastra yang bukan fiksi, tetapi di dalamnya ada naratif, dan naratif yang bersulangkan fakta. Okey, biasanya dia merakamkan tentang saya petik Kingsley yang berpendapat bahawa a record of events, sights and personal feelings which a traveler experience as they go from place to place, iaitu mengenai manusia. Tentang dia merakamkan tentang atau meluahkan tentang kejadian, pemandangan, perasaan penulis semasa beliau menjelajah dari satu tempat ke satu tempat. Itu adalah ciri novel travelog, dan saya rasa tujuan penulis merakamkan perjalanan itu dalam bentuk naratif yang bercampur dengan fakta dan dihiasi dengan gambar-gambar. Saya bawa satu, dia ada fakta, gambar-gambar yang menarik. Dia bukan setakat naratif sahaja, naratif yang ada maklumat-maklumat yang diisi untuk didedahkan kepada pembaca untuk menarik pembaca. So ya, saya rasa dari sudut ini, genre ini mempunyai dua tujuan asas. Satu, untuk menyampaikan maklumat atau fakta kepada pembaca, dan seterusnya memberikan kesedaran kepada pembaca tentang sesuatu perkara di suatu lokasi dengan menggunakan teks sastra sebagai wahana. Okey, dalam novel trilogi ini, saya pada mulanya ingin membaca satu sahaja, iaitu novel pertama. Tetapi apabila saya membaca travelog pertamanya, saya tidak dapat menyelam Aceh itu kerana penulis itu belum sampai di Aceh. So saya terpaksa pergi kepada buku kedua, seterusnya buku ketiga. Buku pertama, beliau ini berasal daripada Muar tetapi bekerja di Kuala Lumpur, dan terpanggil pada satu hari sebelum tahun baru, dan teringin sangat nak pergi merantau ke Aceh. Keinginan itu tersemak di hatinya begitu lama. So bila saya baca buku satu tu, dia tak sampai ke Aceh. Dia daripada Kuala Lumpur, dia pergi ke Teluk Intan, dari Teluk Intan dia pergi ke Lumut, dari Lumut pergi ke Taiping, dan buku pertama tamat beliau di Pulau Pinang. Belum lagi di Pulau Pinang, sampai di Pulau Pinang sahaja. Saya ingatkan buku kedua dia akan sampai ke Aceh. Rupanya dalam buku kedua pun penulis tidak sampai ke Aceh. Okey, buku kedua penulis tu sampai ke Medan sahaja. Dan buku ketiga bermula daripada Medan, dia pergi ke Langat, dari Langat ke Bubu Salam ya. Saya kurang arif sebutan ini. Baru sampai ke Aceh, itu pun di penghujungnya. Okey, so saya terpaksa membaca tiga novel ini. Pada mulanya saya ingat satu saja. So saya ingin melihat novel ini secara keseluruhan. Mungkin tak dapat masuk secara detail apa yang ingin dinyatakan oleh Razi Syafi'i. Dalam novel ini
Razi Syafi'i ini menggunakan satu watak. Watak yang sebenarnya mewakili diri dia. So beliau menggunakan Muhammad Rashid, ya, Rashid sebagai watak utama, watak protagonis yang sebenarnya diwakilkan, yang mewakili penulis itu sendiri. Dan penulis ini merupakan seorang yang mencari identiti diri beliau. So bagi penulis ini, identitinya adalah dari nazab bapaknya, iaitu orang berketurunan Aceh. So daripada awal, beliau ini merupakan seorang yang telah terpisah daripada keluarganya, terpaksa masuk sekolah asrama semasa di tingkatan 1, umurnya 12 tahun, 13 tahun, ya. Dan semasa berada di maktab sekolah asrama tersebut, beliau dibuli. Dan oleh kerana beliau dibuli itu, beliau menjadi seorang watak yang pemberontak dan mempunyai pelbagai personality. Dan beliau ini merupakan seorang yang pandai dalam bidang matematik. Dan sampai ke akhirnya beliau sampai ke University College di London dan menamatkan pengajiannya dalam bidang jurusan matematik. Dan beliau tidak bekerja dalam jurusan tersebut. Beliau bekerja sebagai seorang wartawan politik dan juga wartawan sukan. Dan daripada wartawan sukan itulah beliau menghadapi pelbagai masalah kerana karakter dia menjadi orang yang memberontak dan sebagainya. Dan dia terpanggil apabila rumah tangganya runtuh, dia terpaksa mencari diri, dia nak mendamaikan emosi dia. So dia memulakan perjalanan, dan dalam perjalanan itu dia sampai ke Aceh. Dan di Aceh lah Razi Syafi'i ini sebenarnya menemui akan diri atau identiti dirinya sendiri. So sampai ke satu tahap Razi Syafi'i ini sudah mengubahkan personalitinya daripada seorang yang memberontak, yang mempunyai tingkah laku yang liar, yang suka pergi berlibur dan sebagainya, menjadi orang yang lebih bangga dengan identiti dia. Akhirnya saya rasa beliau telah menemui identitinya, dan sehingga beliau menggunakan namanya pula Merah Silu, iaitu beliau mengangkat identiti yang ada dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dan saya rasa agak menarik untuk membaca karya beliau ini, kerana dalam pencarian tersebut Razi Syafi'i ini cuba beralih daripada wacana yang biasa didekati oleh masyarakat di kawasan Nusantara ni. Kalau dikatakan kegemilangan masyarakat timur, Asyik, Sriwijaya, Melaka, Majapahit. Dan bagi Razi ini, dia kata Aceh ini adalah satu lagi kawasan yang lebih gemilang daripada kerajaan-kerajaan tersebut. Dan dia cuba mencari, dan dia cuba mengupaskannya dalam pelbagai sudut. Dan sumber yang digunakan adalah macam-macam sumber, ya. Beliau juga menggunakan sumber lisan, batu nisan. Nama Rashid itu pun diambil daripada ilhamnya daripada sebuah makam di Taiping yang dijumpanya. Lalu dia namakan anak sulung dia dengan nama Rashid itu juga. Okey, dan dia juga membaca daripada pelbagai sumber, dan dia juga baca dari sudut sumber hadis dan sebagainya. Dan dia mengkaitkan kebangkitan Aceh itu ada kaitan dengan keluarga Nabi Muhammad, cucunya. Dikatakan, saya tak berapa pasti, tapi itu argumen yang diletakkan oleh Razi dengan penuh saya nak kata fakta tak berapa meyakinkan, tapi ada unsur kreatifnya. Okey, akhirnya saya dapat juga lihat di mana Razi ini cuba membawa kita untuk melihat suara bagaimana dia ingin memberontak terhadap pemikiran konvensi yang mengatakan ataupun menurut acuan ataupun landasan yang dibina oleh pemikir-pemikir barat. Bagi Razi, Melayu adalah terdiri daripada dua pasak ataupun tiang yang penting. Satu dikatanya Melayu identitinya, satu lagi Islamnya. Dia kata tidak boleh dipisahkan. So dalam konteks itu beliau akhirnya berdamai dengan kehidupannya yang selama ini celaru dan penuh dengan cabaran sebagainya, sehinggalah beliau menemui diri dia, dan dia merasa selesa dengan identiti yang beliau jumpa tersebut. Itu adalah ringkasan yang dapat saya kupaskan daripada 3 travelogue yang dihasilkan, yang dikatakannya sebagai
trilogi dalam berpetualang ke Aceh. Saya serahkan kembali kepada. Baik, terima kasih Dr.